Assalamualaikum. Hari ni 17 hari Ahad 17.25. Aku nak pergi settlekan barang kahwin. So sekarang ni aku tengah menunggu Nur Ifah Syamim. Dia tengah on the way. Dan aku pun dah dekat depan rumah dia. So semoga dia memudahkan. Let's go. So yang ni kan? Kita akan mencari baju kahwin dan juga cincin. So sekarang kita dekat pavilion. Akan cari Cincin dulu. Lepas tu kita tengoklah apa benda yang boleh kita cari. Itu juga. Mana? This one. This one or this one? That one. Yang di depan eh? Oh, okay. Oh ni this one. Oh ramai juga orang. Sekarang ni aku tengah pening antara yang ni ataupun yang ni. Yang mana satu? Dia rasa macam tak cantik sangat. Kena pull off that one. Sebab, tapi saya untuk mata saya rasa macam Okay, sama, okay. sama je. Sama tu Maksudnya tak ada perasaan. perasaannya. Kita ada perasaan rasa. Banyak. So dah dapat cari cincin dekat Elfie. Ada ambil. Thank you. Let's go kahwin. Naik toilet. Kita akan kahwin. Pada bulan ni je Sabar. Sabar. Okay. Stay Tunggu. tuned. Semua orang kena tengok ni. Dah mana lah jadi? Syakru ni nak sepak I. Apa-apa je. Belum kahwin pun dia berniat dah. Tak tahulah apa yang jadi. Jom. Okay. Kita dah sampai kat teras parti ni. Kita ingat boleh walk in. Rupanya apa? Itu macam cantik lagi. Rasa ni loh. Loh. Macam mana okey tak? Tak lah. Sekejap. Lawa tak? Kena bagi saya sekarang. Kalau I besar sangat. Sekarang kita nak mencari door gift. Sana ada member. Kalau jadi member je tak? Member bayar RM15 untuk setahun. Oh, okey. Sekarang ni kita cari door gift. Jumpa kan? Jumpa tak? Fail. Tahu sebab apa fail? Sebab dia ni suka main-main. Nak cari barang kahwin. Ini salah satu yang termasuk dalam korang punya list. No, Syakru punya list. Is it? Kali ni yang paling meriah. Okay. Nikah tu saya nak warna hitam. Walking man. Kau ni tam? Nikah. Sanding. Sanding warna hitam. Nikah warna putih. Okay, so sampai sini saja kita punya vlog untuk hari ni. Seharian kita mencari dalam phone pula. Kita cari dalam phone pula untuk tulang. So untuk door gift dah settle. Tapi tak beli lagi lah. Tapi dah tahu nak apa.
Untuk baju nikah pun kita dah settle. Cuma kita nak confirmkan je. Cincin pun dah beli, Alhamdulillah. So dah 3 benda settle. So untuk bakal anak-anak kita, inilah mak kamu. Now Syed already sent me home. Got the cincin. And tu je. Sebab dah penat. Dua-dua dah kekenyangan. So Syed dah belanja kambing. Dua-dua dah macam kambing. Dia buah kambing. Ya. Buah kambing teruk kan. Buah kambing, ni buah kambing. Daripada tadi dah tahan hidung. Tanya. Mantap. Okay, so see you guys on the next video hunting wedding thing date. Yeah. Bye bye. Assalamualaikum. Bye bye.